Dia kena ada bayan, badek, ma'ani. Dia kena ada semua di kepala dia. Ni apa pun satu tak ada di kepala tu. Tiba-tiba baca kalam ulama, dia kata silap. Ni bulan Rejab ni, orang bulan Rejab, orang bulan ibadat. Bulan Rejab jadi pupil. Puasa Rejab tak boleh, tak buat. Cari pun tak boleh. Habis kalau korang kata tak mau puasa Rejab, bagilah buat. Cari dua. Tak boleh, abad tak boleh. Tak kira lah kalau ulama kayak Ibn Hajar Asqalani tak boleh. Lepas tu bulan Rejab ni dia galakkan beramal dia tau. Ni dalam WhatsApp ni sampai benci tengok lah. Duk bahas tu. Dan kadang duk bahas tu dua-dua pihak pun tak puasa. Kalau bahas suruh puasa pun dia tak puasa. Tak suruh puasa lagi lah. Ni Imam Ghazali sebut dalam Ihya ni betul lah. Saya duk baca Ihya pagi. Kena sikit-sikit lah kat kita tu zaman dia cerita. Kena sikit-sikit lah. Kita haji duk tekak saja apa kita tak apa. Patutnya kita kena galak orang buat. Tak, nanti Syakban nanti bunyi pula. Puasa Syakban pula dah. Jangan buat bina, jangan buat. Apa pun tak buat. Ni Rejab mai pula. Lepas ni duk faham puasa Rejab ni. Nanti mai pada Isra' Mi'raj. Oh pula dah. Hadis Isra' semua tu bohong. Kata nampak macam-macam lah duk faham pula Isra'. Lepas tu Syakban, faham pula Syakban. Lepas tu pula ni sebut Syakban. Ni Syakban jangan buat. Apa pun dia tak buat. Dia tak buat. Apa tak buat? Syat. Dia tak kira lah dapat ulama lain. Saya nak pegang macam Imam tadi, luzumul buyut. Lazim kita duduk di rumah. Pening kepala lah ni. Au anna makna kauniha taklifiyah. Berarti Imam tadi kata ahli sunnah seperti ahli tasawuf. Ahli sunnah, kalau kita buka di Salihin, amalan zikir seharian, zikir pagi, zikir semua hari-hari yang sahih. Apa yang duk amal ni? Buat tasawuf. Buat ni sebut je sunnah. Amal tak pun. Tengok muka semua kita. Tak kata kat siapa tau. Tengok muka kita. Buat ni buat tak amal. Sunnah adalah hadis tu. Sampai dari Salihin saya duk baca hadis pun. Kadang saya tengok juga ada terjemahan Indonesia tu. Saya tengok apa ni tak ada. Rupanya dia buang. Zikir yang Imam Nawawi sebut. Zikir pagi, amalan zikir sahabat ubah ni ubah, dia buang. Zikir-zikir tu semua dia buat Bukhari Muslim, tak Bukhari Muslim. Dia buang semua, dia tak kita amal. Apa sebab dia buang? Saya ada bukti kat rumah saya ada. Indonesia punya. Kita tengok, kita nak tengok dia ada terjemah ke tak? Tak ada, lalas sampai bab jihad. Dia buang semua, ada hak yang zikir. Dalam dari Salihin, kalau sini tu dan di tiga saya baca. Nabi duduk zikir apa lepas sembahyang. Banyak lepas sembahyang kan sahabat minta lagu amalan zikir yang sahabat yang miskin cemburu sebab sahabat yang kaya boleh mengeluarkan harta mereka untuk nafkah jalan Allah. Dia pun tak ada, Nabi suruh hampa berzikirlah 33 kali lepas sembahyang, subhanallah, Allah Akbar. Dalam hadis tu Bukhari dan Muslim. Lepas tu orang miskin pun pakai ramai lah tu 33 senyap-senyap. Tapi orang kaya sahabat ni dia cemburu pok-pok miskin ni. Pok-pok ni duk buat apa lepas sembahyang duk berzikir ni subhanallah. Rupanya 33 kali. Mereka pula market juga 33 juga. Buat miskin marah Bapa, dah lah kami duit tak ada nak derma. Nak ni amalan kami kat Nabi yang curi pula. Nabi kata lalai pun jumpa Nabi. Nabi kata apa? Siapa raya dia dapat lah. Jangan bawa dia tu salih. Mereka buang. Kalau buang tu hadis maudhu saya tak kisah. Buang tu hadis sahih. Dia tak bagi kita zikir. Pok ni bukan ahli sunnah. Berarti Imam Ghazali, saya heran Imam Ghazali tak sunnah. Dia kata orang sunnah betul, ulama betul, ulama ahli tasawuf. Tu ulama betul, dia beramai. Apa dalam hadis sebut, dalam azkar sebut, Riyadhus Shalihin sebut, dia beramai. Dia pun praktik sembahyang sunat, kau dia bak dia, mana hak kuat tak kuat, witir, dia pun buat. Hak pun sembang juga mengendak tengok. Acik tengok. Jahat dia ni. Dia duk sembang kemah hadis ikut Nabi. Janggut pun tak ada. Tak apalah pakai serban Arab Badawi. Janggut tak ada. Serban dia tahu pakaian Arab Badawi. Tak ada sunnah langsung apa ni. Mudah saya sebut. Tak ada sunnah. Haduk ramai dalam hadis tu boleh tasawuf. Ini betul-betul. Pak Imam tadi sebut begini. Tapi buat tasawuf dia. Jangan buat tasawuf. Semua dah main. Kadang-kadang cari baca dari Salihin malu pagi tu.
banyaknya Nabi duk baca ni doa hak Nabi baca, banyak tu Nabi baca. Saya kalau puak ni duk sembang pertahan hadis sahih apa, dia beramai sungguh, sembahyang duha tak tinggal, duk tengok malam lepas sembahyang lepas mengajar tu witir tu kurang. Saya mau juga lah ikut tu nada. Ni tuan Allah tengok muka tak nampak. Jahat ni. Nak tutup wuduk tak kata apa, lepas ikut sembahyang buat zikir. Sahabat tak bagi. Habis dia nak semua apa ni? So doa lejat tak boleh, doa makan tak boleh, dia tak boleh, dia pusing pula. Itu apa kita nak buat, tak tahu. Dia tak tahu apa ni. Dia suruh apa kita tak tahu. Dia sakit hati ni orang buat amal ibadat. Pokoknya rejak ni tuan-tuan buatlah, tapi janganlah anggap dia satu kemestian. Gitu tak apa rejak ni tu. Kita pun begitu. Kita pun tak anggap fadilat rejak hari pertama, hari kedua macam bulan tarawih. Semain tarawih. Tutup buku tak kata malam pertama fadilat itu semua memang maudhu. Hak maudhu kita kata maudhu. Hak benar, tapi sekurangnya apapun ya tak ada sabit dengan hadis kata Nabi berpuasa sepanjang rejab. Tapi tuan-tuan buatlah amalan beranggapan begini. Nasihat macam tu gila. Jangan buat. Tak ada Nabi tak buat. Dia tak bagi buat. Tu kita tak hadis kita mau. Jadi patah balik dia mau dia beletak sampai tak baca ni. Au anna makna